Saya ada masa nak layan jatang-jatang ni. Saya busy tahu tak? Ramai orang kedai kang. Ramal sangat. Padahal WhatsApp online je. Dah saya kan ambil order ikut WhatsApp. Bukannya saya dok reply langsung WhatsApp awak. Memanglah awak reply. Tapi kadang-kadang garuk. Saya tanya esok jadi dok. Awak jawab dia sekitar habis. Molek gitu. Dah salah awak. Bukan benda besar pun. Awak boleh faham diri kang. Aduh lah. Memang dok besar bagi awak. Besar bagi saya. Cik awak WhatsApp saya. Tanya dia mana. Saya jawab ambil barang. Baru nak pergi Contoh. Kok awak nak jawab apa pun dulu apa saya? Awak tengok. Betapa dok herannya saya. Mesti awak ada jatah lain ni. Oh lah, gitu pula. Serabut lah. Saya tak ada masa nak cari jatang. Saya kerja cari duit. Nak kat awak. Nak belanja mixu, nampak lagi. Tengok. Walau tak sabar ke mixu awak ngukit-ngukit. Saya bukan tak membugi mixu. Tapi sebabkan app saya kerja situ. Boh alasan. Kalau awak tak pergi, biar saya pergi seorang. Malah nak pergi seorang. Mesti ada sebab ni. Dia tak akan mari saja dengan ayat gini. Astaghfirullahalazim. Hanya sabit kok tu pula saya pergi mixu, nak pergi beli aiskrim. Bukan nak pergi cari jatang. Ajak awak tak pergi. Banyak lagi aiskrim yang dekat korang ni. Tu. Kedai Mac depan sejak tu ada. Ziri ada. Nirwana ada. Dah apa nak kena situ? Dos situ lain. Bukan aiskrim biasa tu. Asam belaka. Mesti ada sebab Dah, ikut awak nak tu dan apa-apa. Sebut dok kena. Jawab. Awak dah niok. Dulu awak dah gini. Dan ni saya kata awak jawab PQRS. Allah serabutnya lah dia ni. Ikut mu lah aku Sakit kepala aku. Mu duduk telaga mu Suria. Harap nak jumpa aku kok. Sabar dulu. Aku nak bercerita lagi Relax lu. Sabar dulu. Hey.